TAC 452 bab yang keempat muka surat 91 petikan. Tajuk petikan ialah fi ma'rad ad-Doha at-Tijari. Okey, di pameran Doha perdagangan ataupun di pameran perdagangan Doha. Okey, fi akhir as-sana al-madiyah, fi pada akhir as-sana tahun al-madiyah lepas. Pada akhir tahun lepas, Zahaba telah pergi Abdullah telah pergi ila ke Ma'rad ad-Doha at-Tijari. Okey, pameran perdagangan Doha ataupun pameran perniagaan Doha fi ad-Doha Qatar. Doha Qatar. Syarakat telah menyertai syarikat al-mutanawwi'ah pelbagai. Okey, so syarakat syarikat al-mutanawwi'ah pelbagai syarikat telah menyertai dengan muntajat produk-produk mereka. Hunak terdapat kasir banyak min al-furas peluang at-tijarah perniagaan. Okey, terdapat banyak peluang perniagaan di pameran itulah. Wa huwa mundahish, dan huwa dia mundahish kagum, dengan al-ibtikar inovasi, dan at-tanawwu kepelbagaian fi dalam al-muntajat produk-produk al-ma'rudah yang dipamerkan. Wa qad iltaqa, dan qad telah iltaqa dia berjumpa. Okey, wa qad iltaqa dan dia telah berjumpa dengan ba'da beberapa al-muwaridin pembekal supplier, dan al-mustathmirin iaitu pelabur, al-muhtamilin yang berpotensi. Ladaihim mereka mempunyai. Okey, ladaihim mereka mempunyai muntajat produk-produk dengan as'ar harga tanafusiyah. Okey, tanafusiyah yang kompetitif. Dan huwa dia sa'id gembira, jiddan sangat, dapat tausi' meluaskan asyabakah rangkaian ataupun network ataupun connection, dan musyarakah berkongsi al-afkar idea, dan at-tajarub pengalaman fi dalam perniagaannya, tijarah perniagaan nya. Wabil idafah ila zalik, okay, selain itu ataupun dan tambahan pula, hasala dia telah mendapat ala al-furas peluang, okay, dia telah mendapat peluang untuk bahsi untuk mencari al-ilham inspirasi, untuk tatwir mengembangkan ataupun membangunkan tijaratihi perniagaannya.